Alhamdulillah. Kita dah selesai mandikan mayat. Ya Allah! Mayat ni hidup semula! Di mana saya berada sekarang? Cik Mat sekarang berada di Kota Baru. Kenapa saya berada di sini? Dan apakah tuan-tuan sedang buat pada saya ini? Cik Mat sebenarnya sudah mati dan dibawa ke sini untuk dimandikan. Oh ya. Baru saya ingat. Saya sebenarnya pura-pura pengsan selama ini supaya musuh saya tidak mensyaki yang saya masih hidup. Teruskanlah pekerjaan tuan-tuan. Saya akan pengsan lagi sehinggalah waktunya saya sedar semula. Tidak ada apa yang perlu kita buat lagi. Oleh kerana tubuh badan Mat Kilau ni bukan mayat seperti yang kita sangka, jadi kita tutup saja dia dengan kain. Maafkan saya tuan-tuan sekalian yang ada di sini. Adapun kedatangan saya ke sini adalah membawa utusan daripada Sultan Kelantan yang menitahkan supaya mayat Mat Kilau itu dibawa ke istana raja terlebih dahulu sebelum dikebumikan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Adapun persoalan Patik ini mengenai mayat Mat Kilau di Balarung Seri sana amat mencurigakan. Berapa lama lagikah tuanku nak biarkan mayat itu di situ tanpa dikebumikan? Ampun tuanku. Janganlah Datuk risaukan mayat di Balarung Seri itu. Tiba masanya mayat itu akan bangun hidup semula dan berjalan untuk beredar dari sini tanpa memberi kesan kepada siapa pun, Datuk. Apa tuanku? Apakah maksud tuanku berkata begitu? Atau adakah tuanku sudah bergurau? Tidak. Betul tidak gurau. Oleh itu, janganlah dibenarkan sesiapa pun masuk ke balai itu. Dikuatiri akan ada yang jatuh pesel bila melihat mayat di sana tu. Baiklah tuanku. Akan Patik junjung titah tuanku itu. Sudah beberapa hari kita berada di sini. Sultan masih lagi belum memanggil kita untuk menghadap. Apa agaknya keadaan mayat Mat Kilau tu? Sudah reput agaknya. Sehingga Sultan tak lagi sanggup memanggil kita untuk menguruskannya. Itu kalau tubuhnya sudah mati menjadi mayat Imam Dollah. Tapi selagi dia masih hidup dan pengsan beberapa hari, tubuhnya masih segar insya-Allah. Saya rasa Sultan kita ni sudah mengetahui akan kebolehan Mat Kilau tu. Kalau tak, sudah lama dia menyuruh kita tanam mayat tu. Sudah tentu. Tapi walau bagaimanapun, mayat Mat Kilau itu tak boleh lama di situ. Pembesar-pembesar dan orang-orang istana sudah gelisah dibuatnya. Kita tak mahu perkara yang tak diingini berlaku. Ha? Ampun tuanku. Syukurlah kepada Allah. Kamu sudah kembali, Mak Kilau.
Risau juga Beto setelah beberapa hari kamu masih tak sedar-sedar. Di sebelah kamu tu telah Beto siapkan spesialine untuk kamu memakannya. Bersiaplah. Beto akan tunggu kamu di luar. Baik, tuanku. Ampunkan Patik, tuanku, kerana merisaukan tuanku atas kehadiran Patik ini. Itu sahaja ikhtiar yang dapat Patik lakukan untuk melepaskan diri Patik daripada perangkap orang-orang di lebir itu. Beto sudah dengar peristiwa yang berlaku di lebih itu. Dan Beto berasa kesal juga atas apa yang berlaku pada pelawai pahir yang lain gitu. Ampun, tuanku. Mereka semua itu adalah pahlawan Pahang yang menentang penjajah. Hidup mati mereka itu adalah jihad. Beto dengar khabar mereka sudah ditawar dan akan dibawa ke Sial tak lama lagi. Apa nasib mereka selepas ini? Beto tak dapat pastikan. Ampun, tuanku. Apakah kesudahan Patik ini? Kemanakah Patik harus berada selepas ini? Memandangkan Patik sudah banyak membuatkan orang-orang di sini berasa gelisah dengan kehadiran Patik ini. Janganlah dia fikir-fikirkan sangat tentang perkara itu lagi. Beto tak sanggup melihat kamu ditakak oleh mereka lagi. Selepas ini, pergilah kamu melarikan diri dari sini dan tinggallah di mana-mana. Tukar nama kamu kepada yang lain. Hiduplah seperti orang biasa-biasa. Kalau begitulah sudah titah, tuanku. Patik akan pergi dari sini. Sampai bila-bila pun Patik tidak akan lupa pada tuanku. Ampun, tuanku. Titah tuanku itu akan Patik junjung. Dengar baik-baik akan titah Beto sekalian yang ada. Oleh kerana mayat Mak Kila sudah tidak ada lagi di pandang mata, maka elok saja dikebumikan apa yang ada sebagai tanda dan bukti bahawa pahlawan pahir itu sudah mati. Kalau tidak, Raja Sial dan yang lain akan tertanya-tanya di manakah mayat Mak Kila itu disemadikan. Ampun, tuanku. Kalau sudah demikian titah tuanku, dan untuk mengaburi mata semua orang adalah lebih elok sekiranya mayat Mat Kilau itu kita gantikan dengan batang pisang. Kemudian ditanam di kawasan kubur orang-orang kebanyakan sahaja. Ampun, tuanku. Kalau gitu cadangannya, lakukanlah. Upacara perkebumian pahlawan pahir itu supaya diketahui semua tentang kematiannya. Selesaikan perkara ini secepat yang boleh, supaya keresahan semua orang dapat dihentikan. Ampun, tuanku.